Aktiviti peladangan yang dijalankan di kawasan hutan adalah antara penyebab terjadinya konflik antara manusia dan haiwan-haiwan liar. Akibat kegiatan ini, haiwan-haiwan tersebut kehilangan habitat. Dalam menepani hal ini, Jabatan Perhilitan memainkan peranan yang sangat signifikan bagi memastikan kelangsungan hidup haiwan-haiwan tersebut agar dapat kekal terpelihara. Berdasarkan kepada salah satu prinsip asas MSPO iaitu perkhidmatan ekosistem, pemburuan haiwan liar adalah tidak dibenarkan sama sekali. Seandainya terdapat haiwan liar di ladang sawit, maka pekebun harus menghubungi pihak berkuasa seperti Perhilitan supaya haiwan terbabit dapat dipindahkan ke pusat pemeliharaan atau habitat lain. Bagi memastikan hidupan berkenaan diselamatkan, peranan ini digalas oleh bahagian konservasi hidupan liar yang menguruskan konflik hidupan tersebut selain menjalankan kerja-kerja pemantauan dan konservasi hidupan ini. Menyelamatkan hidupan liar yang terjejas lah, tak kira di mana saja, terutamanya kalau di kawasan-kawasan ladang juga kita akan menjalankan kerja-kerja penyelamat lah untuk mengeluarkan hidupan liar terbabit daripada kawasan yang terjejas lah. Tidak hanya menangkap dan memindahkan spesies-spesies haiwan liar ke habitat lain, namun jika haiwan itu mengalami kecederaan, pihak Perhilitan bertanggungjawab untuk merawat haiwan berkenaan. Haiwan yang mengalami kecederaan sama ada disebabkan oleh tindakan pekebun atau semasa misi pemindahan, ianya akan dihantar ke Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan yang terletak di Sungai Perak. Kita juga ada doktor veterina yang bertugas di pusat tersebut yang mana boleh menjalankan rawatan untuk buat penilaian kesihatan dan sebagainya lah. Jadi kalau yang mana yang melibatkan kecederaan tu, dia akan rawat lah sehingga hidupan liar tu pulih. Dan kalau andai kata perlu direhabilitasi, dia akan melalui proses rehabilitasi, dan andainya sesuai, kita akan akhir sekali lepaskan semula lah ke habitat asal. Kemusnahan habitat menyebabkan terjadinya kepupusan haiwan di seluruh dunia. Justru itu, aktiviti pertanian dalam negara mementingkan amalan pertanian yang baik seperti yang dipraktikkan menerusi prinsip-prinsip asas MSPO bagi menjamin kelestarian alam dalam aktiviti ekonomi tersebut. Terletak di bahu Jabatan Perhilitan semata-mata. Bahkan ia adalah tanggungjawab kita bersama. Hidupan liar memainkan peranan dalam persekitaran kehidupan bagi memastikan ekologi alam berputar secara semula jadi. Amalan pertanian baik menjamin kelestarian alam.